One Punch Man episod yang ke-6 bukti One Punch Man season yang ketiga gagal. Dari episod ke episod kita ingatkan akan ada sedikit improvement dari segi kualiti animation untuk season yang ketiga. Tapi malangnya dah 6 episod anime One Punch Man berjalan, makin lama getting worse. Buktinya kita dapat tengok sendiri rating episod yang pertama sampai episod yang ke-6 makin lama makin merudum disebabkan kualiti animation untuk season yang ketiga ni memang barai gila. Jujur kan, aku ni bukanlah jenis suka komplain sangat dari segi storyline ataupun animation untuk anime. Tapi aku sebagai content creator dah hampir 4 ke 5 tahun aku cover series One Punch Man ni. Seriously, aku memang kecewa sangatlah dengan apa yang berlaku dalam anime dan dibandingkan dengan manga. Padahal kualiti lukisan Yusuke Murata dalam manga tu memang padu gila. Dia punya design untuk setiap karakter pun memang tak pernah mengecewakan. Tapi malangnya lain pula yang jadi dalam anime. So guys, untuk dalam video kali ni kita nak komen sikit berkaitan pasal so far macam mana dengan perkembangan anime One Punch Man season yang ketiga. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang padu, macam mana nak order, macam biasa guys, korang boleh terus di order dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni. Banyak gila design lawa. So guys, kalau korang ni memang betul-betul follow anime dan juga manga untuk series One Punch Man, korang pun mesti faham lah betapa kecewanya fans One Punch Man ni dengan kualiti animation untuk series One Punch Man. Ya guys, aku percaya sangat mesti ada je yang akan komen, alah tengok je lah kecoh sangat dengan kualiti animation bagai, padahal tengok free je pun. Kalau korang nak cakap macam tu, ikut suka korang lah kan. Tapi korang kena faham, usaha Yusuke Murata dalam manga One Punch Man bukannya biasa-biasa tau. Dia bagi sepenuhnya sampaikan Yusuke Murata sanggup remake beberapa chapter supaya storyline untuk manga One Punch Man ni di tahap yang terbaik. Sampaikan Yusuke Murata pun sakit-sakit tau waktu buat series One Punch Man ni. Malah aku boleh cakap art untuk dalam manga One Punch Man pun antara yang terbaik tau nak dibandingkan dengan manga yang lain. So korang cuba bayang, dalam manga bukan main padu lagi untuk setiap karakter, tapi last haram yang kita dapat. Ibarat macam langit dengan bumi tau kalau nak dibandingkan kualiti anime dan juga manga. Sampaikan ramai orang dah mula comparekan series One Punch Man ni dengan series Kappa Mikey. Korang cuba bayangkan betapa teruknya One Punch Man season yang ketiga ni. Kappa Mikey tu pun dah barai. Korang compare dengan series One Punch Man dengan Kappa Mikey tu lagilah barai. Aku rasa kalau lah kualiti One Punch Man season yang ketiga ni tetap barai, better diorang stopkan je lah projek untuk series One Punch Man buat sementara waktu. Lagi-lagi lepas ni, kalau ikutkan bila diorang dah start masuk ke dalam markas Monster Association, akan berlangsungnya beberapa pertarungan yang cukup epic di antara tim hero menentang monster. Tak kira lagi bila diorang nak fight dekat luar pula, yang mana tim hero akan berhadapan dengan Psycho, selepas tu King versus beberapa monster ancaman naga, dan momen yang paling penting adalah monster Garo versus Silver Fang, Flashy Flash, Platinum Sperm dan juga Saitama, our main character. Banyak sangat match-match yang cukup penting kalau ikutkan akan berlaku lepas ni. Jadi dengan tahap kualiti animation One Punch Man season yang ketiga ni memang barai sangat. So aku rasa better diorang stopkan dulu projek untuk anime One Punch Man ni dan kembali semula dalam keadaan yang dah bersedia. Dan apa yang lagi penting, tak rushing macam season yang ketiga ni. Kalau tidak, sayang sangat guys, hasil karya Yusuke Murata akan disia-siakan macam tu je, dan secara tak langsung akan menyebabkan rating series One Punch Man akan semakin merudum dan fans pun dah mula tak berminat dengan series One Punch Man. Padahal kalau ikutkan, sepatutnya series One Punch Man ni memang boleh pergi jauh tau, walaupun dari segi storyline dia simple je. Korang boleh tengok sendirilah apa yang jadi dalam One Punch Man season ketiga episodnya ke-6. Sampaikan rating pun dapat 3.3 je. Dah macam PowerPoint dah guys. Kita ibarat macam tengok gambar tapi ada suara background je, dengan design karakter pun makin hancur. Sebagai contoh, upgrade untuk karakter Janus pun memang barai gila. Si ada jawline teruk gila, tajam sangat. Episodnya ke-6 ni memang barai sangat. Walhal kalau dalam manga bukan main epic lagi kemunculan Janus dalam form yang baru. Lepas tu tak lupa juga ada beberapa part tiba-tiba diorang tunjuk reaction gambar je, lepas tu
tu dekat background gambar hanya ada colour. Tiba-tiba je kan. Sumpah, barai gila. So, memandangkan kualiti animation One Punch Man season kali ni memang dah teruk. Jadi aku pun dah macam hilang harapan dah dekat One Punch Man untuk season kali ni. Tak tahulah apa yang akan jadi nanti dalam beberapa match besar yang diorang akan cover. Sebagai contoh macam Flashy Flash versus Galwin dengan Hellfire Flame ke, Champion versus Phoenix Man ke, dan yang lain kan. Harapnya diorang tak rosakkanlah apa yang dah Yusuke Murata usahakan dalam manga menjadi lebih teruk. Cukuplah season ni je yang barai kan. Kalau memang betul diorang tak ready untuk teruskan season yang keempat nanti, better diorang rehat dulu. Prepare secukupnya. Jadi bila diorang dah bersedia dengan bajet, lepas tu team, planning dan production yang padu, barulah diorang fokus balik untuk sambung semula anime One Punch Man season yang keempat. Tapi season kali ni memang barai. Korang boleh tengok sendiri lah, setiap episod kan rating dia bawah 5 saja. Memang pening kepala lah. So, korang rasa macam mana untuk One Punch Man season yang ketiga ni, patut diteruskan ataupun direhatkan? Dan kalau betul anime One Punch Man akan diteruskan untuk season yang keempat, korang rasa patut diorang rushing, patut diorang buat dalam masa yang terdekat ataupun direhatkan dulu? Pendapat korang macam mana pula? Komen dekat bawah. Okay.